Berapa simpanan untuk umur 20-an? Kalau anda berumur sekitar 20-an, pernah terfikir tak berapa sebenarnya jumlah simpanan yang patut kita ada? Hakikatnya sasaran pertama bukanlah mengumpul kekayaan, tidak. Tetapi untuk membina tabung kecemasan terlebih dahulu. Jadi, bagi yang berumur antara 18 hingga 25 tahun, sasaran minimum tabung kecemasan ialah simpanan bersamaan 3 bulan perbelanjaan asas. Bukannya 3 bulan gaji. Contohnya, jika perbelanjaan asas anda sekitar RM1,200 sebulan, sasaran tabung kecemasan hanyalah sekitar RM3,600. Jumlah ini boleh menjadi penyelamat apabila berlaku perkara yang tidak dijangka seperti kehilangan pekerjaan, kecemasan ataupun keperluan mendesak. Cabaran sebenar bukan pada jumlah yang perlu disimpan, tidak, tetapi disiplin untuk mengekalkan. Okey, simpanan dalam bentuk tunai selalunya mudah digunakan apabila ada keinginan atau keperluan lain. Akhirnya, tabung kecemasan yang dibina sedikit demi sedikit kembali habis. Sebab itu, ada yang memilih untuk menyimpan sebahagian daripada tabung kecemasan dalam bentuk emas. Emas ini lebih sukar dibelanjakan secara impulsif. Nilainya lebih stabil dan menjangka panjang dan boleh dijual semula apabila benar-benar diperlukan. Yang penting, mulakan mengikut kemampuan dan lakukan secara konsisten. Jadi, bagi anda yang ingin mula menyimpan emas bersama Public Gold, anda boleh bermula serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Tiada komitmen bulanan dan anda boleh menyimpan pada bila-bila masa mengikut kemampuan. Anda boleh isi borang daftar melalui link yang saya sediakan, atau saya bantu anda menjadi ahli Public Gold. Saya juga akan kongsikan cara dan strategi simpanan emas yang sesuai dengan matlamat kewangan anda.